Dan ini, apa penting sangat ada EQ tinggi ni? Kerja je lah macam biasa. Esok saya banyak kerja, lusa saya banyak kerja, nak fikir-fikir pasal EQ ni, kerana tuan-tuan tanpa sedar, dengan kita mengabaikan EQ, orang kat sekeliling kita akan makin menjauh. Tuan-tuan, orang yang saya share lah sikit lah tuan-tuan, apa ciri-ciri orang yang ada EQ, boleh tak? Dan kita akan relate macam mana sebenarnya rupa-rupanya Nabi telah ajar kita 1400 tahun yang dulu tentang EQ ni. Daniel Goleman, dia perkenalkan ada 5 komponen utama dalam EQ. Maknanya orang yang ada 5 komponen utama ni, dia telah ada EQ yang tinggi, dia ada EQ yang kompeten. Dan ini yang kita nak, supaya kita ni tak jadi beban untuk orang. Kita tak jadi orang yang akan menyusahkan satu institusi. Bahkan tuan-tuan, kita nak hidup dengan penuh kasih sayang. Kita nak sihat mental, kita nak sihat emosi. Kita bukan datang nak bergaduh. Kita bukan datang kau puak A, aku puak B. Kita tengok siapa punya puak dan kabilah lagi kuat. Itu bukan cerita kita kat sini. Tapi dengan masalah EQ kita, walaupun knowledge kita, pengalaman kita dahsyat, tuan-tuan, somehow dia akan merosakkan banyak emosi dan mental orang. Numbers yang saya sebut tadi tu tuan-tuan, yang saya sebut increasing tu, UNESCO buat projection pada tahun 2030, which is lagi 5 tahun. Punca kematian manusia secara global bukan lagi jantung, bukan lagi kanser, tapi kesihatan mental. Dengan ada EQ yang baik, dia boleh membantu dalam performance kerja kita.